Plan asalnya kita orang nak gerak slow-slow so that sampai JB tengah malam, overnight just dalam kereta je. So esoknya akan terus gerak ke Mersing, tapi kita orang tersampai awal. Kita dah sampai tapi Sampai JB, kita orang bawa anak-anak ambil gambar dekat area Crown ni. Then kita orang pergi makan sambil search hotel untuk check in malam ni. Alhamdulillah dapat juga dengan rate yang affordable. Tapi pagi-pagi esoknya kita orang dah gerak awal untuk jalan-jalan area JB. hai, kita di JB tapi Kita dekat hutan bandar tapi dekat area hutan bandar ni memang best sangat untuk anak-anak main. Dulu-dulu kakak datang sini sebab kejarkan chicken chop RM5. So now hutan bandar sangat-sangat berbeza daripada yang dulu masa zaman kat UTM. So ni tengoklah anak-anak happy sangat berlari, main dekat taman permainan dia yang sangat luas. Oh by the way, dekat sini ada juga open swimming pool, something taman tembak air macam tu lah. Tapi anak-anak kita orang tak bagi mandi sebab kita dah nak gerak ke Mersing. So nanti nak check in pula dekat Mersing. So diorang memang enjoy gila dekat sini. Taman permainan dia luas, pelbagai bentuk ada. So memang puas lah anak-anak main dekat sini. Normally kalau travel, ayah diorang memang akan pilih tempat-tempat yang anak-anak enjoy macam ni lah, taman permainan, pantai ke sungai ke. So ini pengalaman untuk diorang lah. Memang diorang enjoy sangat masa dekat sini. Habis je anak-anak main, kita orang jalan ke atas sikit. So yang ni hutan dalam bandar lah kot So dekat sini Port OOTD memang cantik. Kalau korang suka OOTD, sila masuk ke hutan bandar ni dalam checklist korang. So itu saja. Kita akan continue dekat Mersing nanti. So dari JB nak ke Mersing, kita orang lalu Kota Tinggi. So ni jalan Kota Tinggi, hutan kiri kanan dengan langit birunya cantik sangat korang. So dah sampai Mersing. Pekan dia taklah besar sangat, tak adalah kecil sangat, tapi okey lah. Dan ni adalah jalan nak ke Pantai Air Papan. Tiba-tiba kat sini nampak macam Perlis, tapi view dia lawa sangat korang. Sangat cantik lah di sini. Dan kita orang pun dah sampai dekat Pantai Air Papan. Dan kita nak check in dekat Mersing Beach Resort. Laut dia biru korang. So ni adalah hotel yang kita booking. Memang dah ada dalam plan pun. Ni memang anak-anak sukalah kolam renang dengan ada slide-nya lagi. So plannya kita orang nak pergi bakar-bakar lah, apa mana, buat BBQ macam tu lah kat pantai. Tiba-tiba hujan pula. So anak-anak continue main kolam je lah. Dan ada kawan kita orang dari Dubai bercuti dekat Malaysia. Terbalik pula So ni diorang punya sembang-sembang pukul 10.30 macam tu. Anak-anak dah puas mandi, so diorang pun balik. Balik lah. Kalau tak balik nanti panjang lagi ceritanya kan. So lepas tu kita orang sajalah jalan-jalan dekat Pekan Mersing ni. So ni hari kedua dekat Mersing. Sebelum turun ke pantai, kita orang breakfast dulu dekat hotel dengan viewnya Masya Allah cantiknya korang. Dah sampai Air Papan. Tapi Kalau korang perasankan dalam video-video kita orang, kita duk sebut tapi sajalah nak join vibes JB style, sebut tapi dekat belakang. So ni pantai Air Papan. Ya Allah, rezeki kita orang sebenarnya. View hari ni sangat cantik compare to semalam yang ada hujan dan mendung sikit lah. Hari ni langit biru cerah sangat korang. So sebelum kita orang check out, kita bagi anak mandi pos-pos dulu sebab kita orang tak dapat nak continue dekat hotel yang sama untuk hari yang seterusnya sebab hotel dah full. So sebelum kita gerak cari hotel, buat konten dulu. Okey, ni part yang paling nervous untuk kita orang sebab kita orang ada dua option. Satu, usaha cari chalet sampai dapat. Yang kedua, bergerak terus ke Cerating. Tapi quite impossible untuk dapat area Cerating sebab cuti yang panjang. So pilihan yang ada adalah
cari je Shelly sampai dapat dari satu kampung ke satu kampung, sampai kita jumpa satu tempat ni, nama dia Tanjung Resang. Cantik sangat korang. Oh, by the way, tips je, dekat area Mersing ni memang tak banyak hotel yang dalam Agoda. So korang tengok view dia, buka je pintu nampak langit yang biru, lepas tu area sebelah sini nampak pantai. So ni petang-petang kita orang bawa anak-anak lah pergi ke pantai. Oh, sambung tadi tips dia, memang kena cari dari satu tempat ke tempat walk in lah macam tu, sebab kawasan kampung kan diorang tak banyak guna apps Agoda ke booking macam tu, tapi insyaAllah ada, cuma kena cari macam tu. So ini view dia korang, memang sangat cantik. Dia bukan pulau tau, dia macam hujung-hujung kampung macam tu. Lepas tu macam korang kan lalu kan hutan, tiba-tiba jumpa satu kampung dengan view yang macam ni. Ada pantai. Rezeki kita orang, cuaca sangat cantik dengan langit birunya, air jernihnya, dengan anak-anak cari ketam tak berhenti. Kalau ketam yang besar tu sedap jugalah dimasukkan dalam Maggi-nya kan, tapi dok lah halus-halusnya ketam dia. So kita orang memang bagi anak-anak je enjoy moment ni. So ni memang orang kata playground diorang lah. Playground diorang dengan bapak diorang sekali lah. Time sunset macam ni cantik korang. Kita dah sampai Tanjung Resang. Tapi time buat video kita dah masuk sampai pula. Si adik Tanjung masuk kena repeat berdua je dengan dia. Tapi Dan rugi korang kalau tak buat view untuk dimasukkan ke dalam TikTok dengan trend terkini ya. So inilah hasilnya. So bila malam kita orang ada tetamu, bukan tetamu, kita orang ada kawan Hajar and family, mertua dia. So datang join kita orang sekali malam ni. So kita buat BBQ. So ini the next day, 360 view daripada chalet Tanjung Resang ni. Depan korang akan nampak laut dengan langit birunya. Kejap, pusing. Dan korang kat belakang, cantik korang kat belakang pula view Bukit Bukau dengan hijaunya. Kau dapat bayangkan, dekat depan biru laut, belakang hijau. Cantik korang, memang worth to travel area Mersing ni. So next akan ada part yang seterusnya. Okay, ini adalah part yang terakhir. Kita orang dekat Mersing. So sebelum balik, kita orang ke Kenduri dulu. This is the reason why lah kita lama dekat Mersing. So nak pergi Kenduri. Korang tengok lah, view lawa gila weh dekat Mersing ni. Kenduri, bakar kambing, view macam ni, tengok macam ni, macam tu lah. So sajalah rekod daripada sini. Dan sebelum balik, kita orang singgah dulu dekat Kopi Mamu ni. Abang nak buat bekalan sebelum balik ke KL. Kopi biasa je korang, kopi kampung, tapi kena dengan tekak abang. Dia kata memang sedap, mata cerah kononnya. Tapi tepi laut kan, cantik korang view dia. Aku ni asyik bulan view cantik je, tapi memang cantik, tak boleh move on. Even dah sampai KL. So sekarang dah sampai dekat Johor, sempadan dan masuk ke Endau Rompin Pahang. Rezeki juga masa ni, view cantik. Along the way ke Rompin tu memang view lawa lah. Sampai je dekat Rompin, abang take a nap sekejap sebab dia dah ngantuk gila. The best part dekat kawasan pantai hiburan ni, rupanya ada campsite. dah sampai Rompin. Before balik, ayah dia orang bagi peluang dekat anak-anak untuk main dululah sebelum balik. So dia orang keep on cakap nak main. So here we go. Belilah apa yang dia orang nak untuk dia orang enjoy dulu sebelum balik ke KL. Nanti dah sampai KL, susah dah nak dapat momen view macam ni kan. Tengok tu dengan laut, pantai, angin pantainya. Sebab dekat KL dah
hutan batu guys. Ngam-ngam je balik hujan. Alhamdulillah dah settle semua, baru hujan. Rezeki, syukur, nikmat ya Allah. Ini dah sampai rumah dah. Masa ni dalam pukul 10.30 macam tu. Oh by the way, kalau ikut otak seminit ayah diorang, kita orang nak sambung perjalanan ke Kuala Tahan, tapi sebabkan dah agak lewat, so ayah decide untuk terus balik KL dan kita orang ada masa lebih kurang 2 hari untuk rest dekat rumah sebelum naik kerja. And thank you so much to ayah sebab bawa kita orang jalan-jalan tempat-tempat yang best. Till next time.